Okey Puan Zana, memandangkan keadaan sekarang kita dapati topik kali ini langsai hutang peribadi dengan emas. Malam ini boleh Puan Zana kupas dengan lebih panjang lagi tentang topik kita secara ringkas. Apa maksud sebenar langsaikan hutang dengan emas? Silakan. Okey, terima kasih Puan Moderator, Puan Nur Ain. Okey, Assalamualaikum semua. Saya tak perlu kenalkan dirilah sebab moderator dah kenalkan dah pun. Okey, so terima kasih sebab siapa yang join dalam Jihad Talk Show malam ni. So saya cuba sebaiknya untuk sampaikan untuk kupas sedikit lah berkaitan tentang tajuk kita, langsaikan hutang dengan emas. Okey, insyaAllah tuan-puan. Kalau ikutkanlah kan pemahaman yang saya faham daripada apa yang saya baca, daripada perkongsian dalam tulisan tuan mentor. Okey, langsaikan hutang dengan emas ni maksudnya tuan-puan kita gunakan simpanan emas kita untuk kita bayar hutang-hutang yang kita ada berbanding kita nak menggunakan duit. Okey, duit fiat. Maksudnya simpanan yang kita ada dalam bentuk emas tu kita manipulate dia untuk kita gunakan membayar hutang. Okey, sebab apa tuan-puan? Langsaikan hutang dengan emas ni mungkin ada orang kata kenapa nak bayar hutang dengan emas? Sedangkan kita pinjam kan kita pinjam duit. Tapi kenapa nak bayar balik dengan emas? Tuan-puan kita kena ingat satu benda, dalam mana kita menyimpan emas ni tuan-puan, kita sebenarnya sedang menyimpan satu aset. Aset kecil yang tinggi nilai dia dan aset kecil yang sangat mudah untuk kita cairkan dan kita semua mampu untuk miliki. Lagi-lagi dengan platform yang disediakan oleh Public Gold iaitu akaun Masgap. Yang mana semua orang boleh menabung emas rendah RM100. Jadi tuan-puan, kalau kita ada hutang yang mana kita memang target nak langsaikan, dengan cara kita menyimpan emas dan kita tahu emas itu ada apa orang kata kenaikan harga emas konsisten daripada 20 tahun ke belakang pun kita tengok 10% meningkat purata setahun kan. Jadi kita rasa macam uh, lebih menguntungkan kalau kita menyimpan menggunakan emas untuk kita membayar hutang sebab kita tahu kenaikan harga emas tu meningkat. Jadi bila kita tahu harga emas meningkat tuan-puan, duit yang kita perlukan untuk bayar hutang yang kita pinjam tu tuan-puan, dia kita lebih cepat. Dia mempercepatkan proses kita nak kumpul. Sebab tuan-puan contohlah kalau katalah kita ada satu pinjaman yang besar lebih kurang RM100,000 tuan-puan. Mungkin memanglah dalam masa kita nak selesaikan tu kita bayar setiap bulan. Tapi kalau tuan-puan letak pula satu mindset yang lain iaitu kita simpan dalam masa yang sama kita menyimpan dalam bentuk gram emas yang mana kita nak gunakan untuk membayar RM100,000 tadi ataupun bakinya, tuan-puan akan rasa sebenarnya aku ada amount yang besar, boleh je terus nak bayarkan hutang ni dalam bentuk gram emas. Sebab apa tuan-puan? Yang mana saya kata tadi, kenaikan harga emas tu kita tak sedar tau tuan-puan, kita tak sedar. Bila mana kita simpan, bila mana kita sentiasa simpan tambah gram, kita tak sedar simpanan kita meningkat. Sebab apa? Kenaikan harga emas tuan-puan. Sebab contoh tahun lepas, masa terdekat 2024, kenaikan harga emas mencecah sampai 22.9% setahun. Jadi untung tak tuan-puan? Instead of kita simpan duit untuk kita nak kumpul satu amount yang besar untuk kita bayar hutang. Kan? Itu ada perbezaan dekat situ. Itu satulah. Itu yang saya nampak. Jadi satu lagi tuan-puan, sebabnya apa? Emas ni dia kalis inflasi. Okey, kalis inflasi dan dia berbeza kalau kita bayar dengan duit sebab bila kita langsaikan hutang dengan emas ni maksudnya kita ada satu simpanan yang kukuh yang menyimpan nilai yang mana bila kita dah simpan gram tersebut dan kita dah capai satu-satu matlamat sebab macam mentor pesan bila kita nak jual emas kita atau kita nak cairkan emas kita apabila ada 3 situasi saja yang mana kita dah capai target. Salah satu target yang kita boleh letak tuan-puan adalah untuk selesaikan hutang kita. Okey? Hutang kita tak kisahlah hutang kereta ke, hutang personal loan ke, hutang rumah, hutang
tak kisahlah tuan-puan hutang apa sekalipun, tapi letakkan itu untuk target kita dalam kita menabung emas tuan-puan. Jadi kita ada target. Contoh target kita ada nak selesaikan lagi bagi hutang lebih kurang dalam 30,000. So setiap bulan kita nak kena simpan berapa gram untuk kita selesaikan 30,000 tu dalam bentuk gram emas tuan-puan. Okey, sebenarnya tuan-puan tak sampai lagi 30,000 tu tuan-puan, gram emas yang kita kumpul tu sebenarnya kita dah baki lebihan lagi. Sebab apa? Macam yang saya kata mula-mula tadi, kenaikan harga emas. Okey, tuan-puan nampak dekat situ ada keuntungan dekat situlah yang saya nampak. Sebab ini apa yang saya cerita berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri tuan-puan. Okey. So itu perkara yang kedua lah. So poin yang ketiga yang saya nak kata tadi tuan-puan, bila kita langsaikan hutang dengan emas, kita sebenarnya melakukan langkah yang bijak. Langkah yang bijak sebab kita sedang mengelakkan kerugian. Sebab bila kita orang kata kita tak tahu apa akan berlaku pada ekonomi dunia, apa yang akan berlaku pada ekonomi negara kita, terutamanya inflasi. Tuan-puan, kita tak boleh kontrol benda tu tuan-puan. Jadi macam contoh yang berlaku hari tu semasa kita dilanda COVID tuan-puan, lepas tu kita tahu orang kata ramai orang yang diberhentikan pekerjaan dan sebagainya, dan ketika itu mungkin ada setengah orang yang tak mampu nak bayar hutang sebab tak ada pendapatan, ataupun memang dia dah tak ada langsung pendapatan sebab diberhentikan kerja dan sebagainya. Jadi benda-benda ni tuan-puan, kalau kita ada saving yang cukup dalam bentuk emas untuk kita langsaikan hutang tersebut tuan-puan, kita tak rasa terbeban. Jadi kita sedang membina satu habit dan juga langkah bijak bila kita target nak selesaikan hutang dengan emas tuan-puan. Sebab apa? Apa-apa yang berlaku di hadapan kita nanti kita tak tahu, at least kita dah ada backup untuk diri sendiri tuan-puan. Sebab saya yakin semua orang pernah berhutang tuan-puan, semua orang pernah berhutang dan semua orang pernah melalui zaman-zaman yang kita tak tahu pun tentang ilmu pengurusan kewangan ataupun ilmu macam mana nak tutup hutang dengan cepat. Sebab mungkin ada setengah orang sedarnya lambat. Macam saya sendiri, saya sedar kepentingan nak bebas daripada hutang ni, saya sedar dah lambat. Bila saya kenal ilmu emas, baru saya dapat tahu. Oh, sebenarnya selesaikan hutang tu adalah antara perkara yang perlu kita buat. Okey? So itu apa yang saya nampak dan kebaikan yang saya nampak daripada persoalan daripada puan moderator tadi berkaitan apa makna sebenar langsaikan hutang dengan emas. Okey? Jadi benda ni kalau kita terus letak target dan kita terus fikir berapa hutang kita yang berbaki tu kita nak selesaikan dengan simpanan emas kita, kita memang sedang buat langkah yang bijak tuan-puan, dan itu memang pun sure daripada pakar-pakar kewangan dan terutamanya juga daripada mentor kita. Okey tuan-puan? So itu diharap saya dapat menjawab soalan daripada puan moderator tadi. Okey. Okey, puan moderator okey. Okey, terima kasih Puan Zainah. Kita puan nampaknya Puan Zainah dah bagi hint lah untuk soalan kita, dah ada jawapan dah tuan-puan.